Lemak. Lontong ada? Lontong ada. Okey. Lontong boleh lah. Tapi lontong telur dia boleh tukar telur burung tak? Different price lah. Boleh, no problem. You add for me. Baru sambal okey. Sama? Nak. Berapa kak? 6. Alhamdulillah. Okey kak, terima kasih. Thank you. Thank you very nice. Lontong. Baru sambal. Telur tukar telur burung. Oh, ada lemak. Okay for the price. I asked to change from telur biasa to telur burung yang tambah sambal paru. $6. Sayang mie rebus dia dah habis. Pasal tadi ayam dia mengancam. Ayam tak kena dengan lontong tu. Kena lah. Tapi kena dengan sambal. Sambal telur burung.